Hai, bersama saya Aliatul Aufa binti Ahmad Syahidan melaporkan aktiviti yang berlangsung pada hari ini, iaitu Majlis Penyerahan Watika Pelantikan Pemimpin Cilik Sesi 2025. Majlis ini dirasmikan oleh Tuan ASP Zul Ilham bin Abdul Rahim, Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Ibu Pejabat Polis Daerah Kemaman Terengganu. Beliau menyempurnakan majlis dengan menyampaikan watika pelantikan kepada pemimpin cilik. Seramai 155 orang pemimpin cilik badak yang terlibat di dalam program ini, yang terdiri daripada pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, SVG, ketua kelas, penolong ketua kelas. Mari kita saksikan suasana majlis tersebut. Adakah Tuan bersetuju lantikan pemimpin cilik membantu pihak sekolah dan guru mengawal disiplin murid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sekiranya ditanya kepada saya, adakah Tuan bersetuju berkenaan dengan pelantikan pemimpin cilik ini, jawapan saya adalah saya sangat-sangat bersetuju dengan pelantikan pemimpin cilik ini, kerana pemimpin-pemimpin cilik ini adalah aset negara di masa akan datang. Pemimpin-pemimpin cilik ini dilantik di sekolah-sekolah bertujuan adalah untuk membantu pihak guru dan juga staf-staf sekolah untuk mengelakkan berlakunya kelakuan jenayah di peringkat sekolah. Itulah fungsinya pemimpin-pemimpin cilik di sekolah-sekolah. Dan di setiap sekolah di seluruh Malaysia sekalipun, pelantikan pemimpin-pemimpin cilik ini adalah perlu, dan saya sangat bersetuju untuk menjadi mata dan telinga kepada pihak sekolah, seterusnya kepada pihak polis dalam membendung jenayah. Apakah kriteria yang perlu ada pada seorang pemimpin cilik? Untuk menjadi pemimpin cilik, kriteria-kriteria yang perlu ada bagi seorang pemimpin cilik ini adalah mestilah mempunyai jiwa yang besar. Kenapa? Kerana mereka akan dicontohi. Dia juga akan menjadi role model kepada lain-lain pelajar. Boleh Tuan nyatakan, apakah masalah disiplin atau jenayah yang selalu berlaku di sekolah rendah? Di peringkat sekolah rendah, selalu aduan-aduan yang pihak polis menerima adalah kesalahan-kesalahan seperti buli, seperti bergaduh di peringkat-peringkat sekolah. Dan untuk makluman, di peringkat sekolah di masa kini pun kita telah mendapati ada segelintir yang kecil yang terlibat dengan menghisap rokok. Ini adalah gejala-gejala kelakuan-kelakuan yang tidak baik yang berlaku di sekolah. Antaranya kelakuan-kelakuan jenayah adalah buli dan juga bergaduh. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Tahniah diucapkan kepada rakan-rakan yang telah menerima lantikan tersebut. Ingat ya rakan-rakan, tanggungjawab dan tugas
masing-masing sebagai pemimpin terpikul di bahu anda. Andalah penentu kepada kejayaan sekolah. Bye-bye.